Hello dan assalamualaikum guys, bersama saya dengan YT. So welcome back to my YouTube channel. So pada hari ni kita nak main game Bloxburg. Alright, so hari ni adalah hari terakhir map Bloxburg, iaitu childhood kita. Alright, childhood. Okay, kepada korang yang main Bloxburg masa dia bayar lah. Alright, so itu dipanggil childhood maybe. Okay, so ya, so hari ni kita nak jalan-jalan je sebab korang boleh nampak dekat situ meteor dah makin dekat dengan Bloxburg. Alright, dah nak dekat, bukan dah nak dekat, hampir dekat ni. Okay, so ya, so hari ni aku ada dua kategori dalam video ni. Okay, so first aku nak buat house tour dalam Bloxburg, dan lepas tu baru kita ni lah apa yang orang kata, tengok ni lah map Bloxburg. Alright, so yeah, this is my current house. Alright, rumah setakat ni lah. Okay, so yeah, rumah ni agak cantik daripada depan. Masya Allah, aku tak pernah buat rumah secantik ni. By the way, aku buat rumah ni, aku dapat idea daripada mana? Daripada YouTube. Right, so yeah, Masya Allah, memang cantik. So yeah, kalau korang ke sini, korang nampak, uish. So kat sini kita ada garage yang tak ada kereta. Okay, so dekat sini pula kita ada tanaman-tanaman. Okay, pokok. And jom kita masuk. Assalamualaikum. Right, so kita dah masuk ke dalam rumah ni. Right, so rumah ni aku mentemakan dark grey, lepas tu cloud grey and white. Okay, 3 colour ni je. Mostly ada lah colour lain, cuma tak lah ni. Okay, so dekat sini kalau korang masuk ni, korang akan nampak satu setup. Okay, so setup, okay, di mana aku buat kerja, buat main game, semua benda segala kat sini lah. Right, so next, kalau korang ke belakang ni, korang nampak satu ruang tamu. Right, di mana semua boleh berkumpul kat sini, which is minimalist but cantik. Okay, so sorry guys, tak ada duit lah nak upgrade lagi, sebab kos nak buat rumah ni sahaja dah dekat 80,000. Alright, so yeah, memang mahal nak buat rumah ni je. Okay, so jom kita tengok dekat sini kita ada bilik apa. Yes, kita ada garage. So kita ada garage kat sini. Right, yeah, so situ garage. Alright, belakang ni pula, okay, korang masuk, korang akan nampak satu pintu. Di mana pintu ni adalah bilik aku. So ya, bilik ni tak adalah macam-macam sangat. Just aku nak buat konsep nice, cozy, dan tak apa-apa cozy sangat, tapi just macam mata memandang tu, ya Allah, sejuk gila. Okay, sejuk hati memandang. Okay, macam tu lah. Okay, so jom kita keluar. So kalau korang ke belakang ni pula, korang akan nampak satu kitchen. Okay, kitchen ni memang kalau macam dulu aku pernah buat satu kitchen tu, memang cantik gila. Okay, cantik gila yang aku buat. Okay, cantik gila, memang aku buat wonderful. Okay, cantik sangat. Okay, memang dia konsep kitchen dia sama juga macam ni, cuma sekelilingnya adalah kaca. Okay, ada kaca, adalah kaca, no, cermin. Tingkap lah. So ya, dekat sini kita ada satu dining table. Okay, so dekat sebelah peti ais ni, okay, ini merupakan satu bilik kosong. Okay, di mana bilik kosong ni adalah office aku.
Okay, office untuk aku buat. Sebab office ni macam memang ni lah, memang kau lah nak kena habiskan duit kat situ. Sebab satu bilik office je dah berapa kos kan. Dekat belakang ni pula korang akan nampak satu bilik air, alright. And then belakang tu korang boleh nampak macam garden kan. Okay, so kalau korang ke belakang ni, okay, korang akan nampak satu swimming pool. Swimming pool. Okay, swimming pool. Tak nak ikan. Tadi sikit lah. Lepas tu kat sini tak ada macam sangat. Sebab belakang ni aku tak nak usik dulu. Sebab belakang ni memang gila-gila kau habiskan duit. Okay, so jom lah kita ke ni kan. Kita ke apa orang kata, kita ke downtown. Okay, sekejap. Okay, let's go. Jom. Jalan-jalan lah. So by the way, aku main kat private semua So korang boleh nampak meteor dia memang dekat sangat. Okay, memang dah nak, orang kata dah nak empas dah. So kat sini korang boleh nampak ada rumah yang diangkut. Ada lori dah standby barang. So rumah ni kosong, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, just kosong. Okay. Sekejap. So jomlah kita ke bandar. So dekat bandar sekarang ni dia memang banyak gila crane. Crane orang panggil. Crane no. Bukan crane, dia macam trailer. Trailer. Okay, bukan trailer yang korang tengok macam trailer movie tu tau. Dia macam trailer untuk lori angkut barang. Itu orang panggil trailer. Okay, so jomlah kita ke Town Hall, Pizza Planet. Free furniture. Nak pindah kalau sebab teater tak ada benda kemas. Tak ada benda nak kemas lagi. But ni lah orang panggil crane. Okay, so jom lah. Jom kita tengok dia punya movie. Let's go. Okay, so tu je lah dia punya video, dia punya trailer. Okay, so dekat kertas ni pula. Okay, dia basically dekat kertas ni memang whole city ada meteor hitting Bloxburg soon, but everything is under control. Talk to Mayor Tom for details. Right, so jom kita talk. What is going on? No need to worry, citizen. Everything is under control. But Dr. Astro Dr. Astro tu, right, doktor yang dekat bangunan observatory. Okay, dia spotted a giant asteroid heading our way. Luckily, we still have some time to save the town. How do we stop it? Great question. The doctor has told us the asteroid can't be stopped, and everything in town will be totally flat. So we're just going to make sure nothing is left in the area. What do you mean? Jack Lumber and Mini Miner have started making these big movers. When they're ready, we're just going to leave the buildings onto them and tow them out of the way before the asteroid arrives. That sounds insane. It's genius.
When the coast is clear, we'll come back and put down the buildings and rebuild the town. And don't worry, of course, we'll save your plots and creations too. Right, so dia nak cakap dekat sini dia akan angkut bangunan-bangunan ni semua kecuali satu bangunan. Okay, satu bangunan ni korang nak tahu kan bangunan apa? So jom kita tengoklah. So bangunan tu tak jauh daripada sini. Dan bangunan tu, okay, aku bagi keluar. Bangunan tu jarang orang guna. So cuba korang teka. Dalam 3, 2, 1. Yes, it's the parking lot. Okay, so apa itu parking lot? Yes, parking lot ni lah parking punya building ni. So macam mana nak tahu kalau dia takkan angkut benda ni? Dekat sini dia dah tulis do not save. Okay, do not save maknanya dia tak angkut benda ni. Okay, sebab macam benda ni jarang tau orang guna. Jarang. Obviously memang jarang. Sebab dia kau letak dekat sebelah minyak. Lepas tu bukannya ada apa-apa pun dekat apa tepi-tepi ni kan, bukannya ada mall ke, ada sekolah ke. So yeah. So korang boleh nampak dekat sana tempat miner tu. Korang boleh nampak satu crane, ferry wheel dah kena angkut, dah kena turunkan. And kita akan dapat 2 tempat baru. Yes. So sekarang ni ada 2 tempat lah, iaitu Block C Arts, aku tak tahu macam mana nak sebut dia, dan juga Riverside. So 2 lagi akan datang, iaitu Sunset Point View, maybe macam tu. Lepas tu Lake View. So Sunset Point View ni dia macam dekat pantai. Okay, rumah-rumah kat pantai. Lake View pula dia macam dekat ala-ala hutan. So yeah. So itu saja untuk video kita pada hari ni. So info ke video ni korang boleh like, subscribe, share dan yes, lupa aku nak cakap lagi satu. So welcome to Bloxburg series. So this is the new series, right? So sebelum ni aku main Bloxburg, aku akan add lah dalam satu playlist. So macam korang kalau suka tengok aku main Bloxburg, korang boleh tengok dekat playlist. Lepas tu ada kategori Bloxburg. Alright, so dekat playlist tu pula memang semua video Bloxburg. Alright, so itu saja video kita pada hari ni. Follow ke video ni, korang boleh like, subscribe, share, dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum. Ciao.